Berhenti sekarang. Jangan sesekali gunakan air yang menggelegak untuk merendam lemon. Anda sangka suhu panas itu membunuh kuman? Hakikatnya, anda sedang memasak semangkuk sup racun perosak yang langsung tiada khasiat. Dengan sini, vitamin C sangat pantang dengan haba. Sebaik sahaja terkena air panas, khasiatnya terus musnah. Lebih menakutkan, suhu tinggi akan memaksa keluar sisa racun perosak yang melekat pada kulit lemon tersebut. Setiap tegukan yang anda ambil sebenarnya sedang memberi beban toksik kepada badan sendiri. Lagi satu, jangan sesekali minum semasa perut kosong. Asid sitrik ibarat ejen pencuci yang sangat kuat. Jika diminum semasa perut kosong, ia akan menghakis lapisan mukosa perut anda secara terus. Belum sempat kulit anda menjadi cerah, anda mungkin sudah diserang gastrik atau ulcer perut. Cara minum yang betul hanya ada 3 kunci: suam, selepas makan dan straw. Gunakan air suam di bawah suhu 40 darjah Celsius, minum selepas makan dan sebaik-baiknya gunakan penyedut minuman atau straw untuk melindungi enamel gigi anda daripada hakisan asid. Jaga kesihatan, jangan membabi buta. Cara yang betul barulah membuahkan hasil. Malam ini, rendahkan suhu air anda. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.